baru selesai solat Jumaat. Kita balik kejap sama. Dalam itu lah. Bawah fikir nak pergi mana kan. Sekejap gila. Kita dah seminggu berpuasa. Hari tu aku rasa macam baru Jumaat pertama bulan Ramadan. Sekarang kita dah masuk ke the second week. Maknanya kita ada lagi 3 minggu untuk berpuasa. Kita nak masuk office kejap. Kejap lagi kita sambung balik. Macam panas lah. Finally here. Okay, baru je balik dari Jabat. And today is Friday. Nothing special about it. Macam biasa, supposedly aku kejap lagi akan hantar Noh ke taekwondo, but he decide untuk buka puasa dekat rumah tok dia. Jadi kejap lagi paksu dia tolong hantar lah dia pergi taekwondo. So on that little mission, settle. Alang-alang kita dalam lebih kurang setengah jam lagi untuk berbuka puasa. I want to do an unboxing. This thing that I purchased actually solve my biggest issue since aku vlogging semula. But before aku buka the box, let me tell you the problem is, since aku start balik vlog, I have one big issue. All my stuff is quite hard to bring around. Currently aku bawa 2 bag. Satu bag yang kecil ni is a 6 liter bag yang aku rasa dah hampir 5-6 tahun. It's not the problem of how old it is, cuma masalah dia bag ni terlalu kecil untuk bawa barang-barang. Kadang-kadang aku akan bawa this camera in the bag, and also at the same time aku bawa the mic, apa lagi kat dalam ni, all the necessary earphone, and also the action cam. And somehow it doesn't fit anymore sebabnya kamera yang aku pakai ni actually agak besar. It is a R50V, so size dia agak besar untuk muat kat dalam this bag. And also I want to bring around the drones. The drone ada the drone itself, ada remote and all the extra batteries, so it won't fit. Dan aku terpaksa bawa 2 bag. So akhirnya finally few days ago, finally this brand dia buat sale dekat TikTok dan harga dia sangatlah murah berbanding harga dekat market. So apa lagi, I decide to purchase it. Brand apa tak ingat. Jadi kita buka. So meanwhile kita ada masa sebelum berbuka ni, kita buat unboxing sekejap. Pejam silik aku rasa dah nak dekat 2 minggu aku daily vlogging. Oh, rupanya benda ni daripada N4. Patutlah sekejap je. N4 sebenarnya kedai dia dekat sangat dengan tempat aku duduk. Oh ya, I saw a free gift yang they promised to me nak bagi masa dia buat live tu. Benda tu kecil dan comel. Aku rasa let's unbox that one first. The brand is PGY Tech. This is a One More Play Fun bag. One More Play Fun bag ni sebenarnya dia adalah large scale of One More bag. Aku buka untuk korang tengok. See? The bag is this size saja. Actually bag ni the larger size is a backpack yang boleh dipakai, and bagi aku design dia sebenarnya agak menarik lah. And the zip, walaupun dia sekecil ni, zip dia digunakan apa, Y2K zip, tak silap aku. I think this one fits to put in batteries just in case. And finally the main things. Seriously rasa teruja gila, lama tak buat unboxing. With PGY Tech, walaupun it's a China brand, aku rasa dia improve lah. Tengok packaging dia, very thoughtful. Okay, this is it. Ini adalah One More Sling 11 liter. Maksudnya dia adalah hampir 2 kali ganda daripada bag ni. This bag is 6 liter, this bag is 11 liter. Jadi technically it can fit both thing in these 2 bags. I hope so. Kalau tengok pada the materials, dia lebih kurang je dengan materials yang dekat bag drones ni. And also this bag by Wondered. So kat bawah ni ada tempat untuk kita strap in the tripod atau monopod or anything yang you want to be outside of the bags kan. And the inside, look how spacious it is.
Dalam ni ada few more compartment dan dia bagi juga divider compartment ni, which bagi aku sangatlah convenient. Oh, did I tell you hari ni kita ada quite a sudden trip. We are going to KL, so I think I'm going to swap all the bag and fit in dalam satu bag ni. Okay, I think this will be my next EDC bag, everyday carry bag. Bag kali ni lebih besar daripada sebelum ni, but it's okay, so I can utilize it well. Okay, kita dah nak buka puasa. I'm going to move all my stuff into this bag, kemudian to the next mission, which is get ready to go to KL. But first, aku nak pergi ke studio kejap. Aku nak pergi siram pokok macam biasa. Okay, saya nak gerak dah. Alright, kita dah nak gerak. Kita akan ke studio sekejap sebab aku nak siram pokok tu menggunakan baja ajaib aku. Oh, lagi satu kena pick up Noh dekat taekwondo. I like to think myself as a catalyst. Bukan yang jenis loud, but those kind person yang like to move things. So kalau rasa stuck, I change something. Kalau rasa stagnant, I made up decision. Macam malam ni, I think I need to do something. That's why today, after Noh punya kelas, we are going to drive right away pergi ke Nilai. Actually malam ni kita pergi KL dulu lah. Obviously there's two reasons. The first one, kita nak test this EV sebab I want to know what is the capability of the car itself. And satu lagi, we decide untuk balik ke Nilai kejap untuk help out with the cleaning up the house. Hari Ahad kita balik ke Penang, so it's a very short trip. Okay, Noh dah balik daripada taekwondo, so sekarang kita nak pergi studio jap, nak siram pokok-pokok tu dengan baja. Okay, right now is 10:30. Kita orang tak gerak-gerak lagi. The funny thing is, tonight kita takkan testing this EV. Just want to... The objective tonight is just to reach destination. Itu pun dah cukup. Maybe we're testing out on the way back daripada KL ke Penang. Actually, kita dah menghampiri 2 weeks of daily vlogging. Aku rasa quite proaktif lah beberapa hari ni, 2 minggu ni. Dulu maybe aku tunggu mood, but right now I feel like creating the situation. And somehow I kind of like the pressure lah. Dah, ready dah? Dah. Okay, boleh gerak? Okay, let's go. Okay, kita akan mulakan perjalanan dengan 95%. So 5% dah pergi ambil Noh, dah pergi studio, pergi beli air, kemudian patah balik pula ke rumah sebab Noh tertinggal barang dia. And now we are going to start our trip. Okay, jom kita tengok macam mana prestasi kereta ni. Okay, jom. Sekarang ni kita orang dekat tapak dan terpaksa charge kereta sebabnya tekan minyak sangat tadi. Sekarang ni 32%. So kita akan charge around 70 to 80% macam tu. Okay, still waiting for the battery to charge. Aku rasa dalam around 5 minit to 10 minutes settle dah. So still sekarang dekat Tapah Highway. Balik sampai je dekat KL kejap lagi, I will terus edit this vlog. Kalau tak, I will be delayed. So aku tak mau delay. So kejap lagi kita sampai ke KL. The plan is untuk terus pergi sahur. Buka 24 jam ke tempat tu? Tempat tu buka 22 jam. So hope tak ramai lah. Kejap je masa berlalu, kita dah masuk seminggu berpuasa. Seminggu plus dah actually. Kejap je kan. There's some viewer cakap let's do a 30 days puasa challenge. I was on it. Sekarang ni kita dah nak masuk ke minggu kedua daily vlogging. So I'm quite excited for this. Okay, so battery dah around 80%. Aku rasa kita dah boleh ikut. Allah.
Okay, right now it's 4:30. Tuan tu sebenarnya dah sampai dah lama. Round 3 tadi dah sampai. Cumanya we want to go for sahur, so ronda-ronda kejap. Tadi ronda pergi charge kereta kejap. Kemudiannya datang nak pick up adik ipar aku lah untuk pergi makan. Sekarang ni kita tunggu dia orang sekejap sampai, kemudian kita pergi sekali. Cik, bangun. Tu, Syah dah bangun dah. Cik, bangun. Just finish our sahur dekat Mi Tarik. Alhamdulillah sampai-sampai je dekat KL. Kita orang terus pergi sahur dekat Mi Tarik Jalan Sultan ni. Dah kenyang, Noh makan berapa banyak? Macam banyak je aku tengok tadi. Nampak macam Noh makan 1 mangkuk setengah Mi Tarik. Tengok perut. Keras. Hello. Hi. So we're going back to Sentul. Kemudian baru kita pergi balik ke Nilai. Tu Syah. Rehat dulu. Saya nak beli swap tu. Habis vlog hari ini sampai sini. Jangan lupa, jangan risau. Jumpa lagi esok pagi. Dah habis, jumpa di vlog esok. Jangan lupa klik subscribe pada Hanis. Dah habis, jumpa di vlog esok. Korang semua memang terbaik, memang heboh.